sikit dia punya severity dia. Tapi aku harap kau boleh nampak macam mana kita nak tengok kita punya demo ni. Aku akan start import. Dan bila dia habis processing nanti kita punya website ni semua kena attack. Walaupun nampak biasa, okay, aku boleh pergi dekat contact. Nampaknya kita dah kena attack. Okay, alamak aku punya website ni dah kena attack. Ada XSS ni melalui aku punya CSV tadi. Yang aku upload tadi tu ada masalah. Ada error dan sebagainya. Dan sekarang orang boleh attack aku punya website. Aku tekan okay, aku tekan ni okay, semua ada masalah. Ada isu ni, ada isu tu. Ini semua tanda yang kita punya website ni sudah kena attack. Sekarang ni kau mungkin nampak okay lah benda biasa macam budak-budak main je. Tapi bila benda ni disalahgunakan, orang boleh dapat akses data kau punya server ni, kau punya database customer kau punya payment ke, apa benda yang berkaitan dengan duit, kau punya contact number dan sebagainya. Semua tu boleh akses bila orang ni dapat run script macam ni lah. Okay. Nampak simple tapi bila aku explain tadi konsep yang kenapa kita kena ada ni,